Sekarang ni berapa darjah Celsius? So hari ni 0 degree Celsius. And today dia ada 70% of snow. Sekarang dapat snow lah. Tak payah lepas pun. Sikit-sikit je dah. Kita bawa ni. Ni adalah pet. Very penting. Sekarang cuma buat macam ni. Kita ambil ni, masuk dalam poket. So even if korang tak pakai glove, korang pegang dia. So dia kan jadi panas. Masukkan dia. Sangat penting. Semalam snow. Snow baru ni. Snow. Adil. Tengok ke dia. Lah. Warna putih. Let's go. We are going to play some snow today. Cara nak tahu snow baru ke tak, tengok dia punya warna. Ni. Nampak tak? Coklat, putih. So it's a new snow. Oh, yeah. Jom. Wah. Sejuk. Letak je tangan korang dalam poket. Pegang headpack tu. Tak adalah sejuk. Cuma tangan yang pegang kamera ni je lah. But it's okay. Sekarang kat mana kita nak pergi ni? Sini Sini kan? Tak pakai tangan. Pakai tangan dulu. Pakai apa? Tangan. Gelas Pakai yang besar. Saya nak pakai dulu. Betul yang ambil headpack tadi. Yang besar tu. Yang untuk main snow. Satu tu dah kotor. Malam kena jagung. Satu lagi tu pula dia tebal-tebal. Fluffy. Tu yang I tak bawa. Pakai tangan je kan. Tapi I masuk dalam sini. You nak vlog ni sana? Nampak tak? Oh, cantiknya. Masya Allah. Kita tunjuk orang ni. Hai. Kita dah pakai dah. Ya, baik. Snow ni dia sama macam hujan tau. So ada hari, dengar tak? Sorry lah, tepi jalan raya. Snow ni, okay, dia ni sama macam hujan. Ada hari dia sikit-sikit je. Tapi Alhamdulillah lah, dia kecil je, tak nampak sangat pun. Tapi nampak lah, mata kasar nampak. We see ada benda warna putih-putih jatuh.
Tak ada kereta. Boleh jalan. So in case kalau korang tak nak basah, sebab tu penting ada benda ni. Close your head. Macam ni, belakang ni. We close our head so dia tak basah kena snow. Sebab kalau snow lebat pun, nanti once korang sampai kat mana-mana tempat yang korang pergi, basah dah. Ada kereta penuh yang snow. Korang dah nak sampai. Sejuknya. Ada. Korang akan masuk kat pintu belah sana. Ah? Lotion. Okay. So kat sini kan tahu, even if like more pieces pun plastic bag, and orang akan ambil cik tu. That's how the road or the pavement punya side, they always bersih. Kenapa? Guys, I'll see you guys soon. Masuk tu. Ada angin dia pergi tiup snow. Kejut ke? Berapa tu? Nombor berapa? 4 ke 5 ke 6? Hai guys. So, snow dia jatuh-jatuh. Sekarang di tengah snowing. Makomanai Station. Makomanai ni dia jauh sikit. Kalau korang naik train, dia stesen paling hujung. Nibi. So, kat sini kalau korang nak pergi, korang kena naik. Tak tempat sama. Tempat sama. Korang kena naik Rambuku Line sampai last station hujung, which is Makomanai. Sampai je Makomanai, korang kena pergi ke area Salt Gate rasanya tadi ni. Salt Bus Stop. Ada pergi nombor 2. But I assume orang punya dia macam ala-ala macam Nobita. Kabus balik. Sikit sikit. Ya. Ini kat air. Telinga ni tak awak. Mak? Dalam beg. Kita tunggu dulu, okey? Hai guys. Ada lagi 10 minit before bus tu sampai. And dia punya barisan dah macam barisan nak pergi ke Jalan Bazar dah. Tu barisan untuk Barisan nasional. Bukit. Apa-apa je lah barisan, apa lah barisan ni. Barisan Bukit Bintang punya Apa? apa tu? Apa-apa je lah dah tu. Apa? Shawarma. Shawarma. Ni. Pakai tu. Kita buat review jap. If you guys have time to go and play in the snow, pastikan korang cari. Nampak dia getah. Sabar, habis sabar. Jump! Let's go! Hi guys. Snow dia lembut. Tengok. Tengok. Dalam tu ada tempat makan. Ni
ni ada tempat makan, tapi dia tak halal, so not recommended. Hari ni snow dia quite heavy. Tak adalah heavy pun, but it's okay lah, heavy. Tu tengok tu, sled slope 520 meter dalam. Jom. Beh. Dah. Balik dah. Let's go. Kat sana orang ski. Kat sana. Kalau korang bawa kamera, jangan bawa kamera yang tak water resistant Cantiknya. Beh. Lari guys. Tak kena. Dia buat snowball, tapi snowball dia macam tak. Orang. Wah, Masya Allah. Masya Allah, cantiknya guys. Biar nak ambil gambar ah. Ambil gambar. Ha. Hi guys. Okay. Yep. Salah lah. Sini. Sini sikit. Tak nampak je. Dalam. Jangan dah. Tengok ni. Ni. Kena. Matai. You yang buat. Nilu lah. Okey lah. Sekejap sini. Tengok burung. Gambar. Ha. Sini lo. Ah. Tutup. Biar ai. Tiket type apa segala benda. Wait Ayak. Ni. So sekarang kita dekat okay. Sekarang kita kat sini. Kita nak pergi sled. Ni sled slope. So we're going to be here. Deep sledding. So let's go. Ni pintu masuk dia sebenarnya. Tadi tu tak sampai pintu masuk pun. Sejuk. Jom. Kat dalam ni ada tempat minum. Jom. You dah ambil gambar guna phone ni ke? Duduk sana.
Macam itu Sonata. Nampak tak tu? Sejuk. Sejuk. Rasa dia macam chef ice. Tapi this one is very nice. Nampak tak? Si. Hayak. Keras guys. Kat sini tengok yang pergi travel agent. Benda ni guys free tau nak masuk sini. Dia tak bayar pun. So macam dia tu pergi sendiri kot. Mau kat tak? Tak. Kita nak call dulu parents. Bye bye. Oh wait, kita tengok kat sini ada air jagung tak? Oh frozen. Hah? Tak ada air jagung. Oh ada tapi nak tahu halal ke tak yang ni. Okay. Corn pottage. Sini ada tube. Ah? Oh ada kat dalam. Lepas tu kat sini if korang nak pergi nak bawa budak sini sangat-sangat sebab dia sebenarnya ada tempat mainan budak tau, but I don't think so we are going for now. So bawalah anak korang ke sini, okay? Banyak lah. Ha? Snow dia cantik. Hai. Ni. Dia sangat cantik. Snow pink. Nampak tak tu? Ha, tu. Wah, snow. Nampak tak snow dia? Wah. Cantik. Tengok. Oh. Basah. Sejuk. Basah. Sejuk. Ha, tu nampak tu. Nampak tu. Wah. Acu ni aiskrim. Hai. Aiskrim nak. Aiskrim. Basah. Ha. Wah. Jauh sana. Kat sana. Dorang mana? Ada orang tengah main ski. Tak angkat dong. Pakcik nak tunjuk snow kat sini sangat-sangat heavy. Hai. Kat sana ke main ski dia ke apa? Kat sini dia ada ski tapi pergi sini free je. Tapi ada orang buat travel agent datang sini. Tak ingat baru sampai. Jom. Tadi diorang sampai, diorang pergi ambil gambar apa tak? Terima Snow. Tengok tu muka pakcik ada snow. Muka pakcik ada snow. Help. Help. Ais. Mima kan suka makan es krim. Nak makan nak? Mima. Nak. Bye. Sejuk. Kuat lah snow. Heavy snow dia. Wait. You. Lalu. Terima kasih. Kat sini ada orang main ski. Kalau nak belajar ski boleh pergi sini. Tu snow tubing. Kita orang nak pergi. Nampak tak? Snow tubing. Nak turun tube. Bye. Sejuk. Dia tak sejuk sangat tau badan, I rasa. Tapi muka I rasa macam dah basah lah. Tapi this is so nice. Alhamdulillah. Masya Allah. There she go.
400 meter. Kalau korang nak pinjam barang ski, kat sini ada rental shop. Tengok ni. Mana ni? Sini rasanya. Tiup. Nak. Jom. Kecil. Muka dah sejuk. Dah basah. Nak pergi cari tiup dulu. Kat sini pun ada main ni tau. Tengok tu, budak tu dia pergi buat banyak gila. Apa? Apa? Tarik you. You tarik lagi. Berapa you nak tarik? Tarik depan ni. Tarik depan ni. Kenapa nak tarik? Tarik. Taklah. Tak. Bukan situ lah. Jom. Let's go, kita masuk rental shop. Nak pergi ski lah. Ski rental from local. Ada rest area kat atas. Very nice. Ni rest area. Dulan dia kat ni, kat luar. Ada coin kan? Ada locker kan? Boleh. Jadi you tak adalah berat macam dia. Ni tiup ni. Bawah ni tiup. Let's go. 那是人家在搞活动啊，那就全是工作狂。 Ni family slope. Kalau korang nak belajar ski, nak husband slow sangat dia ni jalan. Lagi 200 meter. Let's go. Ni diorang ajar macam mana nak main. Ni apa? Comelnya. Ni 100 meter. Bawah lagi ni. Tiup. You can borrow snowshoes for free. Jom. Kita nak pergi turun bawah. Kita nak main. Phew. Snow tubing. Benda tu dekat bawah. Ni nampak tak ni? Ni. Sini. Ni. 200 meter je.
Itu dah jauh-jauh pergi sini Bi, you nak itu je ke? Mana? Bawah, sikit je. 200 meter dia cakap. Lagi atas ni ya. Apa? Jauh. You tak nak ke? Benar ada yang daki. Tak apalah. You duduk situ je lah. I pergi bawah tu je tu. Jom guys. Kita pergi tiup. Main tiup. Biasa orang datang sini orang main tiup. Sebab nak ski macam tak berapa pandai. Boleh je belajar ski. But then macam alas lah. Sebab kat sini pun macam tak boleh nak lama. Macam tak bagi lama-lama. Dia nak jalan. Jom. Oh, syuk. Ah? Sabar. Sini. Mana dah tiup tu? Wow. Cantik. Rasa macam pijak ni je. Mana eh? Ha, ni kot. Ha. So cute. Cak. Taklah. Cak. Ada orang buat. Oh, kat sini orang dah tutup dah. Yang ni? Jauh lah. Ha? You duduk situ dulu. Duduk situ biar I check, okay? Ha, check ah. Oh, tak, bukan dah tutup. Dia dah tutup entrance sebelah ni. Kena masuk belah depan. Dah, tak payah dah. Duduk lah you. Dah jumpa. Wow. Oh, tengok tu. No good. Ha? Apa? I feel like my inner child is healing. Oi, lama. Oh, tak tu. Tu pintu dia tu. Dalam tu dia ada tempat permainan untuk budak. I rasa this one is the second entrance tu. Guys, let's go. Kat mana nak beratur ni? Oh, masuk sini. Baris dulu. Ya. Seems like we can play quite a lot of fun. 那一个。 这种好像是黄色的，黄色，红色，我们这是红色， Naiklah. Benar takut. Hah? Ha. Naiklah.
绿色。哎，这里还口袋里绿色了。这把都是绿色。Hai. Ini. Jom. Di atas. Ah. Okay. Very slippery. Tak sabar. Boleh lagi kan kita nak try. We can go to any other countries. Tapi even if it's snowy countries, kalau nak main macam ni, kena pergi macam ski resort. At least kat sini dia free. Laju tak? Tak laju sangat. Kau nak ke depan tak? Okay. Stand back. Go. Licin. Kat situ licin. Maksud orang ni ada paku ke? Okay. Ready? Go. Wait. Dah ramai ada orang. Wait, please. Stand, wait. Okay. Okay. Go. Wait. Hey. Mate, it's SWAT. Oh, okay. Wait. Look out. Sorry. Okay. Go. Wow. Okay. Hah? Best. Kayak. Dia tengok. Kalau korang nak naik, korang kena berbaris balik. Okay, now that is so fun. Happy fun. Laju. Sekejap.
Sampai. Main lagi? Takut tak nak? Nah. Tak asal you tak boleh predict ke? Apa tu? Ha? Apa? Yang akan turun belah sini. Kira. Pegang tu jatuh. Jauh. Nah. Mana? Sekejap, nak ikut. Dah main tiup dah tadi kat situ. Kat sini dia banyak orang main tu. Nak buat tak? Tak nak buat? Jomlah buat satu. Kecil je, tak payah besar-besar. Besarnya diorang buat. Hidung. Tu. Be. Apa ni? Ayah ambil bawah. Tak lekat dah. Dia mancung ke? Daki artifak dah. Ya ni. Ha ni. Ha. Hidung lah tu. Hidung. Tengah lah. Oh. Wah, mata. Mata dia pakai apa? Tu main betul. Dosa tu. Mata tepet. Ni snowman kesing ni. Ya ni lah. Patahkan lah. Sikit. Sebenarnya dia nak jatuh dah. Ha. Ayah. Okey. Tengoklah Mi. Depan dia cek gemuk. Belakang dia kuat. Gemuk. Untung. Dosa dah. Mi tak boleh patah. Sakit lah ni. Patah. Dah. Snowman tepet lah. Jadi ya? Memang. Jadi ya. Budak dengan isteri dia. Jerit.
Biar ada rembat eh. Biar ada rembat benda ni. Rasa? Ada rembat ah. Ada lagi ni. Ada kejun ni. Tak, sabar. Nak buat ni baju dia. Tak dapat lah tak baju dia. Ha, soal kering. Ha? Dah kering dah? Betul dah? Basah lagi tak? Tak. Basah lagi. Banyak? Ha. Jatuh. Mulut dia jatuh. Ish. Dah jadi. Ha? Dah jadi. Jadi lah. Senyum biar macam muram sikit lah. Sekejap. Halang lah. Kalau orang dah pakcik tu ni Snow White, dia marah tak? Mana? Ha? Mana? Tu? Marah. Disepak je. Ha? Disepak je. Viral je, viral je ni. Netizen Jepun. Bukan Jepun lah tu. Tak lah, netizen Jepun. Viral. Oh, jatuh. Biar ambil gambar pakai handphone. Comel lah I punya master art ni. Ambil. Hai. Tangan yang besar tu. Kan senang lah. Hai. Bagi lari je atas ni. Tak nak ah. Casing. Kaki. Sebelah besar, sebelah kecil. Penyakit. Hai. Entang. Dah boleh dah? Bila boleh dah? Sekejap. I boleh dah? Tenang. Ni budak tu nak tenang. Budak ni. Hai. Sabar. Dah. Ha, dia je. Video. Macam mana tendang? Tak nak. Cepat lah. Ha. 1. Sabar lah. Ha? Tak lah. Sedang mana? Tendang ke sini. Sedang ke depan? Nah, sikit je. 1, 2, 3. Hey. Abuse. Finish. Ambil gambar dengan tu. Diorang punya besar. Sabar dia buat pergi. Hujam dia buat dia. Besar gila dia pun. Kan tadi kan dia kan yang pergi naik atas ni. Budak terembat dengan tu. Dia ke? Tak apalah. Tu.
Snow dia banyak gila. Mana? Tengok ni. Kita orang nak pergi buat konten. minta Buat konten. izin nak buat konten. Cantik. Gila. Apa? Pakai lagi lah. Saya. Okay. Mayang. Tak. Hai. You. Baginya lah. Baginya. Ada tak? Nampak.